Konsert minggu kedua Gegar Vaganza 2025 kembali membawakan 13 penyanyi berpengalaman dalam persaingan kedua musim ini. Membawakan tema Sama-Sama Naik, setiap peserta ditugas untuk mementaskan lagu yang dirakam oleh penyanyi yang pernah menjadi rakan seangkatan mereka dalam industri muzik. 13 penyanyi yang berentak ialah Rahmat Eka Matra, Cory, Krisia, Dato' Elin Keng, Nuban, Mel Sakura, kumpulan Freshies yang dianggotai AG dan Shima, serta Shy 8 atau nama popularnya Usop Wilcha selaku peserta wildcard. Manakala Indonesia pula diwakili oleh Shay, Ruri Republic dan kumpulan Mendua yang dianggotai Punky, Sasha serta Diana. Singapura membawakan Iskandar Ismail, manakala Filipina menghadirkan Mark Adam untuk memanaskan lagi persaingan. Permakahan peserta mendapat penilaian sepenuhnya oleh panel juri tetap yang turut bertindak sebagai pengkritik musim ini, iaitu pengarah muzik Datuk Ramli MS, penyanyi legenda Indonesia Hetty Kos Endang dan penganalisis vokal Datuk Syafina Selamat. Manakala perjalanan rancangan dihoskan oleh gandingan Nabil Ahmad dan Sherry Al-Haddad yang diberi status sebagai pengacara pentas utama dalam kesemua 12 minggu konsert musim ini. GV yang sudah memasuki musim ke-12 terus ke udara di Astoria pada waktu tayangan yang sama, iaitu setiap hari Ahad pukul 9 malam mulai 2 November 2025 dibawakan secara langsung daripada lokasi acara MBSA Shah Alam. Secara digital, aplikasi Astro Go, Suka dan On Demand di Astro Box menjadi platform dalam talian rasmi bagi memenuhi kemudahan tontonan yang lebih fleksibel.